Yang penggemar tiramisu tu, minta maaf lah, siap-siap Lepas makan tiramisu je, korang akan rasa reflux, pedih ulu hati, rasa angin. Aku akan bongkarkan kenapa makan tiramisu tak bagus untuk orang gastrik. Tiramisu ni dia tinggi gula. Dia boleh menyebabkan inflammation tau. Bila inflammation ni banyak, dia boleh trigger angin, ke anxiety korang. Tiramisu ni tak silap aku dia pakai biskut. Biskut-biskut yang dia pakai tu memang ada gluten. Dalam jangka masa yang lama, kalau makan gluten ni boleh jadi leaky gut. Dinding usus korang ni akan rosak. Tiramisu ni tak silap aku dia pakai kopi ke atau Nescafe macam tu lah. Kopi atau Nescafe ni dia ada kafein. Dalam kafein ni ada methaxanthin. Methaxanthin ni lah yang jadikan lower esophagus sphincter tu dia boleh jadi longgar. Bila longgar, malam-malam asid naik ke atas, kau rasa tercekik, rasa tersedak, batuk berpanjangan. Cuba korang komen dah berapa banyak tiramisu korang makan dalam masa 2 bulan ni.